Ingin mengubah hidup anda melalui pelaburan hartanah? Saya akan tunjukkan 5 cara praktikal yang boleh anda ambil untuk memulakan perjalanan anda dan buat perubahan yang nyata dalam kehidupan. Tak perlu bermula dengan hartanah besar. Mulakan dengan pelaburan kecil yang mudah diurus dan bina portfolio anda dari situ. Jangan hanya fokus pada pasaran hartanah utama. Cari pasaran baru atau lokasi yang kurang dikenali tetapi berpotensi tinggi. Selalu belajar dan tingkatkan pengetahuan anda tentang pelaburan hartanah. Baca buku, ikuti kursus dan dapatkan nasihat daripada pakar. Bina hubungan dengan profesional hartanah lain. Networking adalah kunci untuk mendapatkan peluang pelaburan terbaik. Jangan berhenti pada satu pelaburan sahaja. Pastikan anda konsisten menambah pelaburan secara berterusan untuk membina kekayaan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, anda boleh mengubah hidup anda ke pelaburan hartanah yang menguntungkan. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.